Pernah tak anda terfikir bagaimana suasana sebenar zaman penjajahan dan peperangan di Tanah Melayu? Di sebalik keindahan Pulau Pinang, tersembunyi satu lokasi yang penuh sejarah dan juga kisah misteri. Inilah dia Muzium Perang Pulau Pinang, antara muzium paling menyeramkan di Malaysia. Terletak di Batu Maung, Pulau Pinang. Muzium Perang Pulau Pinang pada asalnya merupakan kubu pertahanan British yang dibina sekitar tahun 1930-an. Kubu ini digunakan untuk mempertahankan Tanah Melayu daripada serangan musuh, terutamanya ketika Perang Dunia Kedua. Namun apabila Jepun menawan Pulau Pinang pada tahun 1941, tempat ini bertukar fungsi menjadi kem tahanan dan lokasi penyiksaan. Di sini, pengunjung boleh melihat terowong bawah tanah, sel tahanan, bilik hukuman, dan meriam lama yang masih kekal. Ramai yang datang bukan sahaja untuk belajar sejarah, tetapi juga kerana kisah misteri yang sering diperkatakan. Ada yang mendakwa terdengar suara aneh, ada juga yang merakam bayangan pelik di dalam terowong gelap. Namun hakikatnya, tempat ini adalah saksi bisu penderitaan dan perjuangan zaman perang. Fakta menarik. Muzium ini dikenali sebagai antara muzium perang terbesar di Asia Tenggara. Hari ini, ia menjadi destinasi pelancongan bersejarah yang menarik ribuan pelawat setiap tahun. Siang hari ia penuh dengan nilai sejarah. Malam hari pula, suasananya cukup berbeza dan mendebarkan. Korang pernah dengar tak tentang Muzium Perang Pulau Pinang? Tempat ni bukan sekadar muzium biasa tau. Ia adalah bekas kubu pertahanan British yang dibina pada tahun 1930-an. Tapi yang buat tempat ni betul-betul seram ialah sejarahnya yang gelap semasa Perang Dunia Kedua. Selepas ditawan oleh tentera Jepun, kubu ini dijadikan kem tahanan dan pusat penyiksaan. Ramai askar dan penduduk tempatan yang diseksa dan dibunuh dengan kejam di sini, termasuk oleh skuad pemenggal kepala yang terkenal, Suzuki. Sebab itulah tempat ni digelar sebagai salah satu lokasi paling berhantu di dunia oleh National Geographic. Ada yang kata pernah nampak kelibat tentera Jepun berkawat, dengar suara-suara aneh, dan rasa seram sejuk bila masuk ke terowong bawah tanah. Kalau korang berani, jomlah lawat Muzium Perang Pulau Pinang. Tapi hati-hati, jangan tegur benda yang bukan-bukan. Jangan lupa subscribe. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, inilah dia Muzium Perang Pulau Pinang. Terkenal sebagai muzium perang terbesar di Asia Tenggara. Terletak secara strategik di atas bukit Batu Maung di tenggara pulau ini. Muzium Perang Pulau Pinang pada mulanya merupakan kubu tentera yang direka oleh British pada tahun 1930-an. Kubu tentera seluas 1936 ekar itu mempunyai pemandangan laut 360 darjah yang menakjubkan di sekeliling pulau itu untuk mempertahankan Selat Melaka daripada serangan Jepun yang datang dari saluran selatan. Tempat ini merupakan kubu tentera bagi British, tetapi malangnya ia telah tewas kepada penceroboh Jepun pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Dalam sejarah, British telah menjangkakan serangan dari laut, tetapi tentera Jepun mendekati kubu itu melalui darat. Selepas mendesak kerajaan Thai untuk membenarkan laluan tentera Jepun untuk menyerang Tanah Melayu yang dikuasai British. Apabila Jepun mengambil alih kubu ini, ia digunakan sebagai tapak untuk menawan tahanan perang pada masa itu. Masyarakat Cina di Pulau Pinang hidup dalam ketakutan yang berterusan untuk menjadi sasaran bagi Jepun. Orang Jepun sering menahan dan menyoal siasat pelajar dari sekolah Cina tempatan, ketua masyarakat Cina dan lain-lain. Banyak kekejaman yang telah berlaku di sini. Terdapat pendirian
yang digunakan oleh tentera Jepun dan sebuah bilik yang dipenuhi dengan lubang peluru di dinding. Orang awam dan tawanan perang diseksa dan dibunuh. Jepun kekal dalam penjajahan sehingga menyerah kalah kepada pihak berikat pada tahun 1945 dan meninggalkan tanah Melayu selama hampir 60 tahun. Kubu itu ditinggalkan dan kekal tidak diketahui, tidak disentuh, dilupakan sehingga pengasas Johari Syafi'i mengambil inisiatif awam dan memulihkan kubu itu kepada kegemilangan dahulu. Saya diberi kesempatan pada hari ini untuk melawat secara live. Terima kasih kepada pihak muzium untuk membenarkan saya secara solo pada malam ini untuk kita explore bersama-sama. Kita merasai di waktu malam Muzium Perang Pulau Pinang. Terima kasih, geng. Assalamualaikum. Jumpa korang. Tengok belakang ni. Okay, saya tak tahu korang nampak tak dia punya keseramannya benda-benda ni. Pasal apa? Dulu zaman British dekat sini, British jadikan dia sebagai tempat store, simpan barang-barang. Tapi bila Jepun dah kuasai Penang, dah kuasai tempat ni, ini tempat diorang simpan mayat. Diorang dah bunuh ke apa semua. Tempat hukuman dia lah. Hukuman tu tempat hukuman. Jangan kita cerita tu lagi. Okay, jadi dah hukuman apa semua ni tempat diorang campak buang mayat-mayat tu. Siapa berani datang malam-malam kat sini? Sebab dia ada tau, malam buat ada macam kan, ada kenapa? Tempat pancung zaman Jepun. Sekejap, okey. Ikut kata management orang counter, dia kata dekat sini semua adalah original. Maksudnya ini betul-betul adalah original. Ya tu, dengan kapaknya, dengan pedang. Tengok kapak dia tu macam menarik pula lah dia punya. Kan, atas kepala kan? This is the original dan mungkin gambaran kita boleh tengok dekat situ. Letak kepala. So, okay. So, badan mungkin belah sana, kepala kat sini. So, dia chop. Kepala jatuh sini. Lepas tu, mayat bawa campak dalam tu. Kan? Seram tempat ni. Canon. Apa nama dia? Canon? Canon kan? Canon. Meriam. Oh, maksudnya ambil gambar tu Canon meriam lah maksudnya. Bukan. Oh. Itu kamera. Oh. Okey, baik. Kita terus sekarang dekat ni, Muzium Perang dekat Penang. Dan tempat ni dulu adalah pusat latihan tentera British. Kamp tentera diorang ni. Pusat latihan pula, kamp tentera kan. Okey, dan waktu zaman Perang Dunia Kedua, Jepun datang, Jepun take over lah tempat ni. Dan ini salah satu alat British. Cannon tu. Dan ini replika lah. Tapi diorang buat balik dan tempat ni dah dia. Tapi kau nampak kat sana laut. So benda ni dulu mungkin lah. Ini boleh pusing kan ni sebenarnya. Boleh pusing. Jepun! Tuf! Tuf! Wah, macam tu lah kan. Tahu Jepun rupanya datang naik basikal. Alamak, kat belakang sana. Ayah! Kemah boh. Saya agak risau sekarang ni. Pasal sebelah saya ni ada bom. The real bom yang digunakan oleh tentera Jepun waktu datang berperang dengan British dekat negara kita. Diorang kan kamikaze kan. Ini salah satu alat kamikaze diorang pasang dekat badan. Okey, lepas tu letupkan diri. Real bom tu, saya kena lari ke? Bapak sempit tu. Ini terowong lah. Seram eh? Ini terowong ni memang binaan asal daripada dulu lagi ni tau. Memang waktu zaman British Rina dulu ni, dia okey, tengok Cik Iqbal. Dia kata nak kena sempit tak? Boleh lah. Tapi boleh jadi sempit yang lain. Boleh jadi sempit eh? Okey, jom kita masuk. Jom. Okey. Boleh kita masuk? Boleh.
Ui, tak nampak apa gelap. So, macam mana aku dapat? Bagi. Sekejap aku pakai flash. Okay. Okay, kita guna flash. Banyak. Apa sempit tu? Ini terowong lah. Oh, Allah ni. Jauh lagi. Lagi. Ui, macam mana dia orang? Kita dah penat ni, Mat. Ui, makin rendah pula aku rasa. Macam makin rendah Nabi. Ya. Ui. Ada lagi? Kena jangan keluar dah. Kita lagi tadi. Betul eh? Kalau seorang jangan masuk, berdua boleh. Ui, makin sempit, makin rendah. Mok Datuk. Buat kau menyesal ke sekarang? Mak sikit. Sikit lagi. Jadi apa lah? Ui, ini apa tak? Ini abang kami baru. Ui, macam tu. Ui, agak dalam lubang dia ni. Oh, itu lubang oksigen ni Gobal. Pasal kita nak bernafas agak susah sebenarnya. Okey. Agak claustrophobic kan? Underground shelter. Oh, tempat berlindung. Peluh member. Oh, tengok. Dia punya sempit ni bagi kita rasa macam Ya. Thickness dia 4 kaki. Weh, maksudnya okey, aku 5 kaki kan. Oh, dahsyat. 3 kaki 1 meter. Dahsyat. Oh. Tentera Jepun. So dekat sini ada gambar Ini adalah tapak asal geng, tak ada ubah suai. Tempat penyimpanan peluru berpandu. Dulu geng dekat sini, sebelum tempat ini dibersihkan, kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang banyak hilang. Weh, siapa dengar weh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Oh ya Allah. Wish. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Masya Allah. Ada suara weh. Korang dengar betul-betul geng. Alright, saya nak korang dengar betul-betul. Pakai earphone. Di sini ada satu mat saleh. Okey, ada satu mat saleh. Dia duduk dekat sini 1 hari. Daripada maghrib sampailah ke subuh. Dia try nak tidur. Dia tak boleh geng. Banyak gila gangguan yang dia dapat dekat bilik tersebut. So, inilah dia rupa
rupa sebenar geng Ini adalah rupa sebenar meriam ataupun peluru berpandu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Astagfirullah. Okey, saya sambung balik geng Dekat sini banyak spot yang di mana Hei! Banyak spot yang di mana tempat-tempat yang didera, penjara, hukuman dekat situ dulunya dekat sini. Lepas aku dengar podcast Pak Zat, terus aku rasa nak ambil tempat ni. Tapi lepas aku datang tempat ni, baru aku sedar yang sini bukan sekadar ruang muzium, tapi tempat yang penuh dengan rasa sakit. Aku tak tahu kenapa waktu aku masuk lorong ni gelap sangat-sangat, bau macam tanah yang basah. Tapi kaki aku tetap melangkah, macam ada yang panggil aku. Kat sinilah tempat askar-askar tu tidur, makan, gelak. Tapi dalam-dalam diam, ada yang hilang waktu malam, tak pernah ditemui dah. Tali gantung ni memang betul-betul digunakan waktu zaman tu. Dah beribu orang mati kat sini, kita dapat rasa macam ada roh yang masih tergantung kat sini. Bilik ni dulu tempat komunikasi, tapi bila Jepun masuk, sini jadi tempat soal siasat. Bila kau duduk sini, kau tak keluar hidup-hidup. Aku duduk dekat tempat kepala orang dipancung. Dulu orang yang dianggap pengkhianat dibawa ke sini. Aku rasa macam lantai ni masih hauskan darah. Tempat ni dah lama tak tengok perang, tapi rasanya parut lama tu masih berdarah. Dan bila hang masuk tempat ni, hang mungkin akan bawa balik lebih daripada sekadar kenangan. Aku memang takkan pernah balik ke tempat ni lagi. Sejarah bukan untuk ditakuti, tetapi untuk difahami dan diingati. Jika anda ingin merasai sendiri pengalaman berada di kubu perang sebenar, Muzium Perang Pulau Pinang wajib ada dalam senarai lawatan anda. Jangan lupa like, komen dan subscribe, kerana di sini kita bongkarkan lagi cerita menarik Malaysia.